Perkara yang paling susah untuk semua kita sama ya. Tak kira mufti, tak kira tok lebay besar, tak kira tok syekh, tak kira siapa, ialah membetulkan dalaman dirinya sendiri. Ilmu saja tak menjadikan dalaman manusia itu baik. Mungkin orang boleh nampak macam baik, pegang mikrofon, ceramah, jawatan mufti pula, jawatan imam besar, jawatan ustaz, orang sangka baik. Tetapi belum tentu dalamannya baik. Ini adalah persoalan yang sangat besar bagi setiap orang. Kata seorang tabi'i, ini anak murid sahabat Saleh, namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir, guru kepada banyak imam-imam, termasuk guru kepada Imam Malik. Muhammad bin Munkadir ni alim ahlul hadis, Syekhul Qura, maksudnya guru kepada para ahli pembaca Quran. Terkenal dia ni bila salat, bila baca Quran sentiasa menangis. Saleh. Kata Imam Malik, kami bila melawat pergi jumpa Muhammad bin Munkadir, tengok kesalehan dia, rasa rendah diri kami. Padahal tu Imam Malik. Kata Muhammad bin Munkadir ini, abattu nafsi 40 sana. Aku ini memerangi diriku sendiri 40 tahun lamanya. Summa istaqamat. Kemudian barulah dia boleh nak rasa betul, barulah berdiri lurus. Dia kata dia lawan diri dia 40 tahun lamanya. Antara yang disebut, yang dilakukan, yang dan ini mesti kita lakukan, ialah berterusan di dalam qiyamul lail, bangun malam. Itu maksudnya setiap kita, saya, tuan-tuan yang ada, perempuan yang ada ini, zahir yang orang nampak. Tapi apa yang tersimpan dalam dada kita, hanyalah Allah SWT yang mengetahui. Tidak mudah hal-hal di dalam diri kita ini untuk kita buang. Ahlul kitab, orang yang ahli di dalam kitab. Allah sebut ahlul kitab dalam Quran ni, orang-orang dahulu Yahudi yang mana mengetahui Taurat, Injil. Bila Nabi datang, mereka tahu Nabi benar, tapi mereka tak mau ikut. Pasal apa? Allah kata kuffaran hasadan min indi anfusihim. Kufur dan hasad daripada dalam diri, daripada diri mereka sendiri. Berapa ramai orang yang mengaji agama, yang belajar agama, orang Islam yang dengar orang khutbah, dengar apa, yang berkhutbah sendiri, dalam dirinya ada hasad. Dalam dirinya tak puas hati ke orang kalau orang lebih daripada dia. Dalam dirinya tidak puas hati dengan apa yang Allah berikan dan takdirkan kepadanya.